Assalamualaikum tuan-puan. Boleh kongsi info ni kalau ia bermanfaat untuk rujukan kita pada masa mendatang. Tuan-puan, ini cara mudah untuk kita faham beza simpan ringgit dan gram emas. Sekitar 1999 tuan-puan, 1 juta ringgit kita boleh dapat 25 kilogram emas tuan. 2019, 1 juta yang sama, 6 kilo tuan-puan. 2025, 1 juta yang sama, 2 kilo saja tuan-puan. Jom banding dengan cash. 99 tuan-puan, 25 kilo kita dapat 1 juta. 2015 dapat 4.5 juta ringgit tuan-puan. 2025, 25 kilo yang sama, 12.5 juta tuan-puan. Apa kita boleh simpulkan daripada perbandingan ni? Kalau simpan dalam bentuk duit tuan-puan, nilai ringgit yang sama, tapi kuasa beli makin mengecil tuan-puan. Tapi kalau emas tuan-puan, berat yang sama, kuasa belinya makin lama makin meningkat tuan-puan. Kata pakar, Tuan Muhammad Zulkifli Syafiee, kalau nak simpan kekayaan untuk jangka panjang tuan-puan, tukar tuan-puan duit itu kepada aset seperti hartanah, emas atau perak. Sebab aset ini tuan-puan boleh mengekalkan kuasa belinya, bukan sekadar nombor. Duit kertas tuan-puan hanya sesuai untuk transaksi harian sahaja. Tetapi untuk simpanan dalam jangka panjang tuan-puan, jangan simpan cash tuan-puan. Simpanlah dalam bentuk emas. Nak bermula simpan emas tuan-puan, boleh bermula sekarang dengan serendah RM100. Konsisten menyimpan tuan-puan kerana pemurataan harga itu akan dapat melihat harga per gram kita semakin lama semakin menyusut. Belajar sesuatu? Jom bermula tuan-puan. Boleh DM saya dan boleh klik link di bio ataupun butang sign up untuk saya bantu. Dan buat pendaftaran percuma beserta dengan belian emas yang pertama. Kami bantu sebaiknya.